Saya Mr. Sini, mari kita tengok form 2 matematik bab 3 rumus algebra nak cari nilai B apabila C diberi 4. So apa yang you kena buat ialah langkah pertama, gantikan nilai 4 ini C ke dalam C sini. Setiap kali ganti, pastikan you letak kurungan. So masa letak kurungan C menjadi 4. Lepas itu bolehlah kita cari B. So langkah dia ialah selesaikan nilai dahulu. Punca dapat 36 kat sini kat dalam, lepas tu dapat 6 menggunakan kalkulator atau otak. Lepas tu sini pula you kena continue buat salin balik sahaja. Okey, lepas tu sekarang nak cari nilai B. Apa yang you kena buat ialah hilangkan dia punya pembawa kat bawah, denominator sini. Pindahkan ke atas, darab bahagi, pindah atas, dapat darab 12. Continue, nak cari capan B, hilangkan dulu 3. Hilangkan ada 3, 3 ini kali pindah, tolak 3, pindah jadi tambah 3. Tambah 3 dapat 15. Last step, ini ialah punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 2 pindah, akan dapat kuasa 2. So, lepas tambah kuasa 2, dapatlah B anda ialah 225. Okey, Dak boleh tulis semula, nampak lebih cantik dan teratur. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini, kami akan membantu anda.